Salam guys. Saya sebenarnya kan agak sedikit skeptikal lah apabila saya dapat this tablet untuk review. Bukan apa, sebab dengan harga di bawah RM1,000, selalunya tablet dekat bawah RM1,000 ni dia nampak good on paper, iklan, marketing, bagai kan. Tapi bila kita guna macam baru sehari dua dah macam menyesal. Teruk lah, bazir duit aku beli kan. Tapi setelah lebih kurang 2 minggu lebih lah saya menggunakan Honor Pad X9A ni, tanggapan saya berubah. Jom tengok video ni. So, di dalam video kali ni, saya akan share my own personal experience menggunakan tablet daripada Honor ni, Honor Pad X9A, selama lebih kurang 2 minggu lebih ni. Dari segi untuk buat kerja, multitasking, nak tengok entertainment, Netflix dan juga even bagi ke anak juga kan. And then, dekat situ kita boleh tengok sama ada adakah tablet ni dia ialah overrated, overclaim ataupun sebenarnya underrated and best value buy. So, first kali, skrin dia memang buat saya terpaku. Serius cakap. Because 11.5 inch dengan 2.5K resolution, 120Hz. Saya dah kaki anime. Memang padu. Warna yang vivid, scrolling pun sedap, mata pun tak rasa letih. Puas hati, serius puas hati. Speaker dia pula dengan quad speaker sehingga 200% volume boost. Bila tengok anime ke apa kan, tak payah cari earphone lah. Memang boleh penuh satu bilik tu dengar. By the way, kalau korang suka review yang jujur dan personal experience macam ni, jangan lupa untuk subscribe and support the channel. So, kalau kita tengok pada Honor Pad X9A ni sendiri, dia punya harga launching dia tak sampai RM1,000, iaitu pada RM999. Berbanding dengan dia punya predecessor which is Honor X9, dia dilancarkan pada RM1,099. Not only that, yang lebih murah, tapi package dia juga lebih berbaloi. Jika dibandingkan dengan Honor Pad X9, korang akan dapat lebih baik dari segi skrin dengan 120Hz refresh rate, bateri sehingga 8300 mAh yang tahan lebih lama dan juga 35W supercharge. So kalau nak bandingkan dengan X9, serius memang berbaloi. Satu benda yang saya rasa agak best dengan bundle pada RM999 ni ialah korang akan dapat free ni tau. Keyboard casing dan sekali dengan stylus. Tak dapat bang harga ni tempat lain. Tablet ni dia support palm rejection. So bila korang tulis menggunakan Honor Choice Pencil ni, kalau letak tangan ke jari ke, dia boleh tulis atas skrin tanpa kacau apa-apa. Design dia yang nipis, premium, ringan, tapi langsung tak rasa murah. Kamera dia pun not bad lah, especially kalau korang nak buat kelas online ke apa kan. Bagi saya dengan 1080p dekat depan ni is good enough. Serius, okay je. So bagi saya, kalau korang tengah survey tablet, especially untuk anak korang guna ataupun korang nak guna multitasking yang orang kata ringan-ringan lah, bukan yang advance punya, di bawah RM1,000, Honor Pad X9A ni seriously ialah satu bundle yang sangat berbaloi. Korang patut check it out. So itu saja video untuk kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye.